Sekarang kami berada di Saruni Cafe. Bye. Malam kedua terakhir kami kat sini. Seni lepak bilik. Tak dah lalu dah makan. So kau makan apa tu? Kau Ni nyokok. waktu 7 days. 7 days. Kebetulan lalunya pagi-pagi kena makan lu. Jadi pagi ni stok makanan habis sebab planning tu lari planning. Tak ada nak cari bekalan. Lepas tu tanya-tanya anak-anak ada simpan satu roti. Alhamdulillah. Life saving ni sekarang. Nikmat ni. Makan dengan ni ibu bawa 3 in 1. Apa lah ni sejuk waktu sekarang ni perasan lah 16 dah tu. Sejuk sangat. Tidak ni kat sini bilik ni kalau tengok balik kan. Aircon tak ada tau. Aircon tak ada, kipas tak ada. Lupa kat dia. Kan. Tu apa semalam dalam perjalanan kami nak pergi daripada si Pisu-Pisu tu nak pergi ke Brastagi. Jalan jam sangat, tak berhenti, tak bergerak. Lepas tu nak jalan juga boleh, tapi bila pick up balik kalau nanti sampai ke Brastagi Nak cari bilik lagi. lepas tu harga dekat sana lagi mahal. Jadi kami plan kita tidur dulu, bagi rehat dulu badan. Dan esok pagi-pagi kita gerak pergi. So cari-cari bilik, jumpalah bilik ni. Singgah-singgah, puas hati, bilik pun besar, luas apa semua. Ada 3 katil queen. 1, 2 dengan katil ni 3. Selesa lah untuk nak tidur. Alhamdulillah. Semua okay. So kami stay dulu kat sini. InsyaAllah lepas ni kita akan terus bergerak ke Brastagi. InsyaAllah. So inilah bilik kami di tepi jalan utama ni. Asalnya jalan utama, bukan highway lah, jalan utama. So nampak view kawasan tinggi, sejuk kat sini. Dan ada gunung. Alhamdulillah. Hari ni hari ke-5 kami dekat Medan. InsyaAllah akan bertolak ke Pekan Medan pada hari ni. So sekarang actually semalam daripada si Pisu-Pisu tu kami nak tidur dekat Brastagi. Tapi on the way tu dah malam dengan hujan lebat, dengan jalan jam. So kami stop by dekat sini, ambil bilik kat sini. So kalau tengok dekat sini, ni kawasan tanaman sayur-sayuran. Sebab suhu sejuk, pagi tadi suhu 16, 15 macam tu. Sangat sejuk. So ni tengok diorang tanam pokok tomat. So ni bukit berkabus. Highly recommended lah tempat ni sebab dia sekali dengan ada restoran. Harga murah, bilik pun murah. So boleh lah. Bilik sangat selesa, bilik luas. Kami ambil family room. Dalam tu ada 3 queen bed. So rate tu kalau tengok dekat Agoda agak mahal. Dekat Agoda tu rate dia 140 untuk yang bilik twin queen saja. Untuk family room tak ada. Tapi bila walk in dia akan jadi lebih murah. So kalau tengok dekat belakang tu nampak ada kebun sayur. Tanam sayur. So apa nama tempat ni? Gunari Guest House. Bilik sangat selesa, tilam tebal, wangi. Tilam lembut, sangat selesa. Okay. Dia dalam perjalanan daripada si Pisu-Pisu nak ke Brastagi. So sekejap lagi kami akan bergerak ke Brastagi insya-Allah. Okay, ni ibu order cappuccino. Cappuccino kosong panas. Oh, banyak apa? Tu lah nampak cina tu. Ni teh dia.
sekarang kita dah check out. Kita akan bergerak ke destinasi seterusnya. InsyaAllah akan ke Brastagi. Sayang ni kau hasil tani. Buat apa? Macam pakat duduk tunggu tu nak naik bas masa session macam session bas. Pusat ni apa hasil tani. Lori-lori ni apa? Nak hantar pergi apa? Tempat-tempat lain kan. Kompleks Ruko Mechiho. Susu dari Tiba. Semua nak tengok ni bawa kereta ni mana bekal-bekal ni. Oh rupanya jadi. Oh tadi kami main dah. Maman Naman Laukawar Brastagi Tigander Cat Kota Bulu. Oh ada masjid. Kawasan ni kawasan Muslim. Duduk berapi. Okay, kita dah sampai dekat Villa Ganding dan Saruni Coffee. Mau minum? Hop, hop. Oh, tiket. Okay, so dekat sini nak masuk ni parking kena bayar RM40,000. RM50,000. RM50,000 tapi ada voucher RM40,000 untuk makan. Sinilah tempat dia. Dia ada kafe. Dan juga ni apa tempat tengok gunung berapi. Okey. Ni lah apa yang berkata villa tu. Semalam sebenarnya kami ada juga survey untuk villa dia. Ni tengok dia buat tempat kafe. Ni kafe dia. Dan sebelah ni tempat menginap. Tapi semalam dah penuh. So dia ada surau juga kat sini untuk solat. Ambil idea. Dan ini kita tengok dia punya ladang dia. sekarang kami Berada di Saruni Cafe.
Hai, Assalamualaikum. Kami dah sampai dekat Saruni Cafe. Saruni Cafe dan pagi ni kita dah ambil gambar dah sikit. Kawasan ni cantik. Lepas tu sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 11.30, masih lagi sejuk. Kira okey lah suasana kat sini. Dan kita dah ambil gambar semua dah tadi. Kawasan ni dia ada macam 2 2 in 1, 3 in 1. Oh, ada sampai bang. Dah sampai. Okey. Sinabung pizza. Special. Ya, dengan sinabung Ni. lava cake. Ni apa nama ni? Benda apa? Lasagna. Nachos. Nachos ni lasagna. Oh, ni baru original ni. Ni, happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Naira. Adira. Happy birthday to you. Kan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Adira. Allah selamatkan kamu. Apa ucapan? Cakap sikit. Itunya. Lagi? Apa harapan untuk adik tahun nak yang apa? baru Adik ni, nak apa? umur yang baru ni? Azam tahun baru. Straight A untuk UPKK. Amin. Ibu dengan abang, abang, kakak-kakak semua doakan Adira berjaya. Amin. Ni kakak ah. Sabar bentar. Adik. Sabar. Sekejap betul. Wow. Baca. Jauh je. Terima kasih. Lava dia. Oi. Dia. Ada lava ke? Kami jadi baru ni. Ada lava ke? Tak Wow. bergerak. Kampung lek Oh, kosongnya dalam dia. Ingat ada lava. Dia meletup dah. Dah meletup dah. Ni. Potong ni. Tahu lah. Ingatkan dia ni. InsyaAllah. Terima kasih. Dah makan kenyang dah. Ambil gambar cantik-cantik dah. So sekarang nak bergerak ke destinasi seterusnya. Okey, inilah nama tempat dia. Villa Ganding dan Saruni Coffee. So kami makan tadi, semua menu tu total semua dalam 350 juta. Anggaran dalam 350,000. So anggaran tadi kira tak RM75 macam tu. Tak sampai RM100 pun. Alhamdulillah. Jom. Gudang kot nama dah. Okey, sekarang
dekat Brastagi. Yeay. Finally. Alhamdulillah. Happy. Teng 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 teng. Oh, inilah dia. Ni pun ada dekat Brastagi ni. Wah, abah pokok tengah ni pokok apa? Wah? Baru. So Brastagi ni kalau macam orang melancong ke Medan memang akan bermalam di sini. Maybe daripada arah mana pun dia akan bermalam kat sini. Cuma yang peliknya kami tak bermalam di sini. Apa? Ni pasal Oh, pasal bawah, bawah. Tu dia tu. Ha, dia situ depan tu. Ha, betul lah tu kat sini. Ya, ramainya. KCP Brastagi. Oh, ramainya ke dia tu? Oh, ni wah. Dia juga ni depan ni. Pasal. Tu Ramadan. Ha. Setiap hari. Chicken. Oh, ni pasal buah lah. Dapur iftar. Setiap hari 18 Kita nak apa? Tarikan kat sini tak? Daripada merajuk, mendingi merujak. Ui, ada kuda ni lah. Ada kuda. Pada besar kita nak abang besar pada kau. Tapi typo itu. Okey, tadi kami dah ke pasar buah. Tapi kenapa tak pergi ke situ bah? In 200 meters, continue straight. Tadi tengok jalan tu terlalu jam dan kami menghala ke satu lagi lokasi sebenarnya. So bila sampai ke lokasi tu, dia macam jual barang-barang kering macam tu kan. Jadi nak patah balik pergi ke pasar buah tu dah Jam sangat. Dah Tak macam boleh jam nak. Continue sangat. straight. Lepas tu kami pun dah orang kata apa dah Puas dah tadi makan kenyang dah. kenyang dah. So kami plan untuk next Location iaitu location. Ikut mana? Pulau Sibayak belah kiri. Ha, belah sini. So, sekarang kita nak ke kan Pulau Sibayak, Gunung Sibayak. Continue for 4 kilometers. So kita tengoklah. Macam mana? Tanam bawang ni. Ada bawang. Pokok bawang. Pokok bawang. Fair lah. Ni dalam perjalanan untuk ke satu restoran tu. Restoran tu katanya view Gunung Sibayak tu. So kita explore lah tengok. Wow. Cantiknya. Okay, kita dah sampai dekat apa nama tempat ni? Parkir. Oh, ni macam naik skuter pergi mana apa? Skuter ni? Jalan-jalan dah, jom. Oh, ni tempat susu tu. Ada lembu. Jom. Gundang Restaurant Farms. Tadi gunda, tadi ganti. Some Dim Sum. Checkpoint. Sapu kayu rumah adat. Strawberry petik sendiri. Let's go. Oh, dia ni orang. Berapanya? 5,000 satu orang. Tak tahu. Apa bunyi puluh-puluh ribu ingat mahal. Rumah makan Tangkai Tabu. Wow. Mana? Oh, boleh? Izzah. Jom. Berapa harganya? Berapa harga? Ha?
nampaknya? Setengah kilo 50. RM50,000 setengah kilo. RM50,000 kalau convert lebih kurang RM12.50. Ibu mau order ibu mi. Mau ibu mi Ibu mi satu. makan sini. Makan sini ya. Ni agak mana? Orang pergi tengok dulu. Yo. Saya bayar tu genting lagi. Kami singgah dekat nama apa atas tempat dah, nanti tengok description. Kami beli buah strawberry, tempat dia tempat sejuk. Jadi selalunya tempat sejuk, strawberry dia akan manis. So ni kita try yang warna hijau. So dekat sini kita celup dulu. Celup ni sebab kita nak cuci, nak basuh dia lah. Kita syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merah memang manis. Yang ni kuning? Manis juga. Manis lah. Dan juga rapuh. Oh. Amazing. Marvelous. Ni tadi kami order ni ayam, mi ayam bakso kat sini. Ni mi ayam bakso dah sampai. Yo. So kita try ya. Sana. Macam kuih pau dah. Tu. Okey, ni mi gorengnya. Mi ni tak tahu mi apa, lupa nama. Tapi kan RM15,000. Sedap sangat. RM15,000 tu bersamaan lebih kurang RM4 lebih. Tapi banyak Ni untuk color-color. Kita tanya abang tu dulu. Ni berapa bayarnya? Ha? 20. Ada nak color? Ha? Bestnya kat sini. Ada camping. Ada boleh naik ayunan. Hairah hati-hati. Naik apa? Naik? Oh tu. Bahayanya. Oh dia. Betul. Oh cantik kan kawasan ni. Oh wow. Naira tengok Naira. Naira. Tu. Tempat naik Flying Fox. So harga Flying Fox adalah RM30,000 seorang. Nampak ni mereka yang bersemangat nak naik ni. Yang paling semangat ni. Ni paling bersemangat sekali ada nak naik. Nak naik apa ni? Nak naik itu. Flying Fox. Flying vlog. Adik tak takut ke? Bukan flying vlog. Flying vlog. Flying vlog. Flying vlog. Seronok tak Naira? Nanti baca doa tau. Enggak jatuh. Angah ready ah? Rekam. Ikut nah. Naira jangan main dekat. Pegang kuat agak.
Ya, mari sekali ku lebihkan ini kategori A, B, C. Mari. Mari. Oh, apa dia lagi kan ni? Hati-hati dek. Wah. Halo ni Khalid tu. Oh, adik. Layak PKR. Dia bersama 2019. Mantap dia lah. Macam mana? Best? Wah. Oh. Naira. Berani dia. Tak sangka ada berani ya. Dia request, dia yang minta, apa tahu tak? Ya. Ha, adik nak naik yang tu. Ya Tak, yang syok ya. Ha. Dia jadi duduk kat sini kan. Ha. Duduk menjerit-jerit. Seronok. Ya Allah, Naira. Adik, macam mana? Seronok? Takut tak? Tak. Lepas tu nak naik lagi? Hai, Hai, di mana tu? seronok. perasaan? Macam mana? Dia tak ada Ha. dia tunggu tangga tu orang dia. Ya Allah, Naira. Tu tangga. oi. Dia Tahu. takut yang tu. Masya Allah, Naira. Oi. Tu. Seram. Macam dah? Seronok? Seronok. Seram dia. Kan sampai situ. Kau je takut. Dia pusing eh? Dia dekat situ. Oh, dia bergegar. Lepas tu kat situ dia macam bergegar. Ha. Tak kena tu berhenti tengah jalan ni. Macam mana ni? Tengok-tengok dia lepas tu berhenti saat ambil gambar. Oh. Lepas tu kan ibu. Ha. Lepas tu bukan tu je. Ha. Tiba-tiba. Kan tak ibu. Kan kat situ. Daerah tu tuan dia. Ha. Lepas tu. Lepas tu kat cik tanah depan sebab dah pandai sana. Tiba-tiba lompat pokok. Waktu tu kat cik dah emergency kat cik terlanggar pokok. Muka penyek. Lepas tu, selamat Naira. Alhamdulillah, setelah hampir lebih kurang 2 jam kot kita kat sini dengan makan, main-main, riadah. Kat sini best lah sebab apa? Dia tempat ni tempat masyarakat depa tu beriadah. Jadi dia punya harga-harga dia semua Murah. memang bukan pelancong punya harga lah. So kena mai cari kat sini. Nama tempat nanti Nanti tengok kita dekat share. description. Nanti dekat bawah nanti kita share nama tempat ni. So kalau tengok main tadi tu lebih kurang seorang RM4. RM4, RM5. Bawah pada RM5 lah. Makan pun harga lebih kurang tu juga. Jalan. InsyaAllah. Kita datang kembali. Kebun strawberry, petik sendiri. Plastik ni tak ada orang buang. Tak ada. Tak ada apa pula dah apa. Tempat apa ni? Jangan. Oh, jaja buah. Gerai buah-buahan. Strawberry.
Highland nak masuk tu. Nak masuk Golden. Ibu-ibu, baca dekat Gambler Highland. Sebab dia macam ada bagus-bagus kan. kan. Tapi kalau Nera cepat Nera. Gula-gula kapas, gula-gula kapas. Tengok dia punya. Tahulah ada yang cakap awan, ada yang cakap kabus. Yang pastinya ia Yo, awal sangat Nera. Awal lagi. kat syurga tu kan. dia kata apa? Kat syurga. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Masjid ni pun boleh ikut kat sini. Barcelona. Boleh betul tak? Banatan. Ya, apa nama tempat dia? Barcelona lagi. Weh, Nick Du pula. Kadang. Arsenal. Dia orang yang minat bola ni. Paris, ada Paris. Boleh tak dapat? Alah, tu tak ada. Milano tak ada. Masuk Manchester. MU. Ada Shrek. Kita jalan tadi tengok ada jual buah ni kita singgah. Manggis 10,000. 1 kilo. Yang 20 kan ada kata 20. Okey, dah beli apa? Beli 10. Jadi 20,000. Lagi 45 minit, 45 kilometer untuk sampai ke Kota Medan. Jadi sekarang ni kami singgah dulu untuk solat di masjid. Tak tahu nama apa tempat ni, tapi kita singgah dulu lah untuk selesaikan dulu tanggungjawab kita. Keadaan jalan yang sempit ni bila ambulans nak lalu. Macam mana? Nak potong kat sini memang susah. Depan penuh ni. Tapi itulah walaupun jam lancar je jalan kan. Alhamdulillah. Fluent. Masing-masing lah, masing-masing lain tempat lain dia punya cara dia kan. Selamat jalan menjuah-juah. Okey, ni bilik anak-anak teruna. Ni bilik anak-anak teruna. Ibu nak tengok sikit boleh? Hai. Selesa ngah? Ni Alah tidak mana, Alah tidak bawah. Alah. Sudah toilet. Lagi bilik mana lagi? Bilik kaki. Ush. Ni. Wah, apa ni bilik kita? Wah. Oh, bilik ibu dengan abah katil ni. Besar. Alhamdulillah. So sini ni nak tengok view dia. View the mall. Sat ibu nak pergi view. Okay, pergi tengok view dulu. Sat kita pergi tengok bilik mereka pula. Boleh apa? Wow. Wow. Masya Allah. Lepas tu apa dataran Merdeka. Oh. Tempat yang baru main tu. Mall. So next bilik anak-anak dara pula. Tengok sikit bilik anak-anak dara. Lara tidur dengan kakak. Ni bilik dia apa? Wah, selesanya. Alhamdulillah. Syak kak? Yes. Ada
karaoke. Best. Sampai adik punya tempat. Ya. Dapat connecting room. Alhamdulillah. Ha. Ada 2 kursi, 1 kursi. Ilah, tak apa halai. Ada duduk situ. Okey, sekarang kami keluar. Kami dah check in tadi. Ni keluar nak cari laundry sebab baju dah kehabisan. So merasalah tengok macam mana. Inilah Kota Medan Use the pada left waktu 2 lanes to turn malam. left. Okay, so untuk malam ni kita mai dekat sini Wong Solo Halalan Thaiban. Duduk batu daripada payung. Siapa hantar ni? Tak payung. Tak payung lagi. Yes. Angah tak kena. Alang. Okey, boleh. Memang kena try lah apukat. So nasi dia free dengan harga sekali dengan air. Air ni adalah fresh orange tau. Bukannya air orange mancuh. Sedap. Dia tak main nasi lagi? Dia pakai fresh jeruk. Oh, fresh. Limau tu, limau. Yang tadi tu. Okey. Ni bebek abah punya. Oh, abah punya. Amboi. Ayam dia kaki ya. Okay, dah kenyang dah makan tadi. Sangat puas hati. Kami makan whole family tadi. Total semua RM92. So sekarang ni nak balik ke bilik. Nak rehat. Kita berjumpa semula esok. InsyaAllah. Good night everyone.